Kat ni berapa so? Antara pasar paling meriah di Bacok pada hari Jumaat, Pasar Jelawak. Jom ikut Abdullah terjah. Makanan murah doh, lepas tu banyak benda-benda rare. Kita sampai di Pasar Jelawak pada hari Jumaat. Kalau Jelawak dulu dia duduk luar lah, ni masuk dalam dah. Tengok serah banyak. Masuk dalam. Kak, mana lah asanya? Tak ada tu. Weh tu. Kak buat kau ni? Kan nak kira? Kau ni buat hak pekan ni 10 ya. 10 ya, buat lah. Kak Agah ni jual asal dulu. Kalau bilang mari 3 tahun lepas dia. Nanti dah tu macam ni. Ngayan. Ya tu. Kalau sehatnya. Apa putih? Ya 3. Dah 3. Ya 30. Tak jadi ni. Yo, kalau bawah ramai orang ambil ni. Oh, tak senasib lah eh. Nanti Pak Tamada cucu. Tahu dia ha. Okey. Cucu full ya. Ada cucu ya. Bye-bye kak tak kabar. Apa dah terima kasih. Kek homemade Annie sebelah ya. Sebelah ya kek so. Buat diri. Buat diri malah. Tua romantik eh. Kita. Gapo boleh so kali? Boleh so kita ada red velvet dengan coklat tu nak. Mana lain. Baiklah kali. Sama bila saya getok lah. Ya. Kalau kak jual gap, oi sedapnya kau ni. Buat ayah saya. Buat ayam sel. 5 ija je. Kalau sekali nasi 4 ija. Kalau sekali nasi 4 ija. Jadi kamu ke? Ya, kalau saja 5 ija. Buat nasi daging. Kalau dia tengok dalam telefon, kita tengok keluar gini. Dua hari. Nasi daging, bubur nasi daging ikan ya. Daging kayu. Alu ah. Belalu. Belalu nak makan lalu. Lambat pasal ni tu. Kak lambat lagi. Kak lambat lagi. Okey lambat dia yang bagi. Berapanya? Saja. Bayar. Weh, yang wikit tu. Okey. Kepuk. Kepuk sedap ni. Kau tadi. Berapa ya? Kepuk tak bayar nasi 4 ija. Weh, lu buat kepuk. Kalau dia tengok dalam telefon, hari ni tengok luar ini. Apa maksud video? Terima kasih. Alhamdulillah. Ya. RM5. Ha ni. Dolar ni panggil. Kego ni. Murah Malaysia. Jenik ya, diskaun ya. Pak Mak baik Mak. Terima kasih Mak. 50 putih, 20 hijau. Kalau nak beli kecil boleh nak rasa-rasa dia. Oh ni kau tu bacang. Buat dia. Kau buku. Kak ni berapa so? Tu 2 ya. Tengok. Kuih koleh tai minyak. Koleh tai minyak. Mau ada gini. Alhamdulillah. Berapa lagi kuih hak mau buat? Bubuk ada, gau ni ada. 2 ya je saya awak. Kau tanya ni. Berapa dah kuih apa bakar dia? Apa bakar? Kau sedia. Sedia. 3 ya. 3 ya dah. Biar. Jangan. Biar. Kau belanja ulang ya. Ayo. Jadi berapa ya so? 2 ya. Boleh makan lalu kau? Betul. Tu gap tu. Bong. Jauh-jauh nak cari. Oh tengok apung ni. Oh sedapnya apung dia ni ha. Tengok tu. Ada pandai-pandai. Pada masuk le tu lah. Apung sana? Ada putih nak makan? Belilah belakang tu. Beli. Hari tu masa video naik ke ada mai cari. Apa tak adanya? Apa cari? Pakat mari cari orang tua. Dia kata ke akak kata ke kau sebaik tu mahal belakang. Jualan ni rasa dulu kat mana. Telur sikit lah. Mau buat video tani naik lah. Hai. Jual ke apa? Jual bawel lada. Jangan jual bawel. Oh ni penuh bawel. Tinggi kedai naik kat mana? Tangga rahsia, tinggi tak tinggi. Dia duduk tu memang kena jual satu tunggu. Yang ni bergah dia. Ni habis bergah. Semua jenis bergah ada. Orang sini jual tinggi-tinggi duduk atas gitu. Bodoh nampak orang Dia. Jauh dia panggil. Dia ni. yang nyuk-nyuk tu panggil lagi. Tengok. Gapo jual gapo? Jual bandar sini. Bagi gapo tunjuk bagi. Orang bagi terima ya, buah panjang. 5 ya selah. Hak sakut 10 ya selah. Paling mahal 10 ya. Paling mahal 10 ya sini. Paling mahal 10 ya. Ada mix capur, lepas tu baju tu t-shirt USA, make USA. Tengok ni. Belanda ni siapa ni? Ni. Jual gapo kak janguk ni? Kita jual barang kosmetik. Barang kosmetik. Ada perfume ada. Kalau hok kak pakainya gapo jadi cuma make ni? Kak pakai ni. Kak pakai set ni. Kak pakai foundation ni. Okey. Lepas tu kak gambar dengan Serina ni. Untuk pakai sikit mask. Sikit harus sikit air. Pakai ni. Buan ni lah.
Ada belakang dia. Bila main mana? Mari cari makan ni. Apik ada. Jadi mu mari mana baju ya. Jadi mu mari cukup dekat, mu bakal je tidur so ya. Mari kain batik. Main kembang tu. Ada freezer ke ni? Ada sangkut. Wih. Ini sihat lagi. Betul. Masa-masa. Masa 2 hari ni saja ke? Jumaat jual. Cuma saja. Mana? Minum warna tergerak lah sebab orang jadi gerak. Saya buat awal sekarang mau nak minum lalu. Dia ada air. Tu. Oh, saya tu. Saya bayar. Hey, mana Tak apa, boleh tak apa, gitu? tak apa. Weh. Ambil lah. Tak apa. Oh, ni kena bayar. Tak apa. Saya bayar. Kepuk banyak ni. Allah banyak kepuk. Kepuk berapa awal balik laku sekali orang beli kalau? Balik laku sekali kepuk ikan tambik asli. Ambil asli. Kepuk ikan kau. Bukan ganu hak ni besuk lah. Besuk. Amy ke. Amy, siapa saya buat video dia? Boleh. Apa dia ni? Ya, Okey. lokan. Lokam. Ya bakar batu bocis kan. Tadi nak habis dah video tapi sambung lagi sebab banyak benda menarik. Ha, kat mana? Mana? Jual gapa sedap kali? Anak belah sekali ni. Tunjuk. Popiah simpulan kasih ni. Buat diri ya? Ada jual hak ni lah, hak member-member. Ha, beres-beres kat mana jual gapa kat mana sini? Ada jual ni lah, dodol. Terah lah. Tak kata. Sedap kan? Banyak isi nak. Nak beli? Buat Thailand ada belakang. Tak lek lah. Hak ni kalau cak nako ni 9 belah ya. Yang belah ya? Kalau cak mangga dengan roda ni 15 ya. Belah ya dah. Ha, boleh. Hak ni besar ni 20 ya, berat ya 500 gram. Mata gram. Hak ni hak 10 ya ni berat ya 250 gram. Budu ada. Kalau mari baca kat dekat anak budu. Anak kedai. Kalau orang cik awak perupuk cak jam. Hak ni budu tiup ni nak. Ajar cik jah. Awal leja baca. Awak nak baca? Ya. Hak ni budu kan nak gidak derak kan. Bagi. Bagi gigit. Buat gini acon nak kita wani saya jual acon ni. Tapi tak bawa acon ni. Oh, Cuk ni. Ni saya baca. Ni saya original. Ya 2 ya sikit. Beres. 10 ni 20 ya. Poso Kalau pie sutun tu waktu Pak Sutun. Pak Sutun. Ni kalau sekilo sutun tu biasa kat guna ruang pink. Ayam bergula dah. Gula dah. Okey, kita habis dekat dalam RM50 lebih. Tu semua barang-barang kita beli. Kita akan bagi sedekah pada orang-orang yang memerlukan lah. Nak makan dok dah banyak laju. Jumpa dalam konten seterusnya bila terjah pasal-pasal di sekitar Kelantan lah.